Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani dan salam seluruh warga SMK Seri Macap. Memandangkan kita dah masuk ke bulan yang agak special, iaitu bulan kemerdekaan, bulan Ogos, kita nak bawakan satu podcast bersama saya, iaitu dua orang panel, iaitu pertama Cikgu Hairil Anwar, merupakan wakil daripada Gen X, dan panel kedua iaitu saudara Alif, mewakili Gen Z. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik podcast yang agak menarik, iaitu tajuk podcast kita pada hari ini ialah semangat kemerdekaan dalam kalangan Gen X dan Gen Z. Okey cikgu, untuk soalan podcast pertama pada petang ini, saya nak tanyalah cikgu. Dalam banyak-banyak peristiwa yang terjadi sebelum merdeka, apakah peristiwa yang paling cikgu ingat, paling cikgu minat dan cikgu rasa dia sangat memberi kesan kepada kemerdekaan kita pada hari ini? Boleh cikgu kongsikan? Sebelum merdeka? Ya, sebelum merdeka. Sebenarnya banyak peristiwa sebelum merdeka yang membekas di fikiran saya lah. Cuma satu, sebab apa? Sekarang yang saya pilih adalah peristiwa Bukit Kepong. Bukit Kepong. Kenapa saya pilih peristiwa Bukit Kepong? Bukit Kepong ni, cerita filem Bukit Kepong ni, setiap waktu dulu, setiap berlaku hari kemerdekaan, sambutan hari kemerdekaan, dia akan ditayangkan di TV1 lah. Jadi itu sangat membekas pada saya. Lagi satu, sebenarnya saya lihat peristiwa Bukit Kepong ini berlaku pada bulan Februari 1950. Waktu itu kita belum mencapai merdeka lagi lah. Belum diistilahkan merdeka, tapi kita berada di waktu itu kita berada di Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tempat perjanjian kan, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Apakah polis-polis yang terbunuh ni ataupun terkorban dalam peristiwa Bukit Kepong itu mewakili Tanah Melayu atau bukan? Maksud saya, apakah dia sebagai membela negara Tanah Melayu, negara Malaysia lah, Tanah Melayu, atau bukan dia sebagai pekerja dengan British, kan? Sebab waktu itu British masih lagi menjajah kita lah, walaupun sedang peralihan ke arah kemerdekaan. Mana Pesuruhjaya tinggi British waktu itu, tak silap saya Sir Henry Gurney yang memerintah Tanah Melayu lah. Okey. Kenapa saya minat sangat tadi? Teringat sangat cerita tu. Kenapa? Peristiwa tu membuat kita rasa, pertama saya tengok cerita tu saya sedih tau. Dengan polis-polis terbunuh kan, dibunuh oleh komunis. Kemudian dua kali saya tengok saya rasa geram pula. Maknanya kita telah, cerita itu berjaya membangkitkan semangat patriotisme ataupun semangat cinta negara pada saya lah. Waktu itu saya kecil-kecil lagi. Menangis saya waktu tu. Kan yang pertama kali. Sebab saya dalam darjah 3, darjah 2. Tak silap saya, filem tu diterbitkan pada tahun 1981. Kan? Saya generasi Gen X kan. Saya itu lahir pada 1972, 54 tahun yang lepas. Waktu itu pun suasana dia, mana ada hiburan, mana ada bukan ada hiburan, mana ada apa? Kalau kita nak dapat satu cerita tu dari mana? Dari TV sajalah. Maksudnya gitu. Faham cikgu. So maksudnya cikgu menerangkan tentang peristiwa Bukit Kepong sebagai satu peristiwa yang cikgu ingat dari dulu sampai sekarang. Betul. Dan boleh menaikkan kita punya semangat patriotisme dalam kalangan generasi sekarang. Macam saya pun kalau saya tengok, mungkin saya akan sedih juga. Saya tengok juga cerita Bukit Kepong. Pernah tengok? Pernah. Ini Gen Z. Pernah tengok? Pernah. Alhamdulillah. Dia kena kepung sampai. Maknanya dari tahun 81 hingga sekarang masih filem itu satu yang punya nilai sejarah yang baik lah. Ikonik lah sebagai perjuangan Tanah Melayu. Okey, untuk Alif, sebagai anak muda Gen Z yang dah lahir dalam era digital, serba moden dan berteknologi ni, bila sebut je perkataan merdeka tu, apa yang terlintas dekat fikiran Alif? Boleh kongsikan? Bagi saya as Gen Z, saya akan cakap yang kemerdekaan membawa erti kebebasan untuk melakukan perkara yang kita suka. Kemerdekaan tu juga membawa maksud kepada saya untuk saya tentukan masa depan saya sendiri, yang mana masa depan tu tidak dirancang atas kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri saya juga. Itu je. Okey, faham. Okay, dia lebih kepada memasuk kepada kebebasan lah, kebebasan individu, macam negara lah. Bila
sebut dia pasal kemerdekaan negara mesti bebas daripada para penjajah. Macam tadi Ali bawa daripada perspektif individu. Okey, faham. Seterusnya kita berbalik kepada Cikgu Hairil Anwar. Saya Okey Gen Cikgu. X. Jadi ambil masa Kat sini pelan-pelan. Gen X ada, Gen Z ada, Gen Y tak ada kat sini. Dari kacamata Cikgu sebagai pendidik, Cikgu rasa masih ada tak jiwa patriotisme dalam kalangan murid-murid zaman sekarang jika nak dibandingkan dengan murid zaman dahulu? Apa pandangan Cikgu? Kenapa soalan itu timbul maksud saya? Bagi saya, sebenarnya pelajar-pelajar sekarang kan, murid-murid Gen Z ni lebih sangat beruntung dan mereka sebenarnya lebih sangat mempunyai semangat patriotisme yang tinggi sepatutnya, kan? Sepatutnya. Dan saya rasa kalau macam saya kan, zaman-zaman dulu saya tak ada sambutan Hari Merdeka yang besar-besaran di sekolah. Saya sederhana saja. Saya waktu itu saya buat lukisan, waktu seni lukis, buat lukisan pakai color kayu, lepas tu gulung pakai lidi kan, buat jadi bendera. Sebab masa tu zaman sangat keterbatasan. Tapi zaman sekarang kalau kita lihat mereka ni, wah, di TikTok ada, di media sosial kan, macam-macam gimmick yang macam-macam. Jadi Gen Z ni sebenarnya lebih berpeluang ataupun lebih mempunyai ruang dan tempat yang untuk meningkatkan semangat patriotisme yang tinggi sebenarnya. Dia bergantung pada individu dan sebenarnya Gen Z okey juga dan mereka lebih mudah untuk meningkatkan semangat patriotisme tersebut. Faham. Kan berbanding zaman kami ya gitu. Sebab sekarang ni kita punya keadaan, kita punya teknologi dah tinggi, so Gen Z ni lebih mudah terdedah dengan penggunaan teknologi digital. Betul saya. Macam cerita Bukit Kepung tadi lah. Zaman saya nak tengok kat TV tu tunggulah setahun sekali kan boleh nak mereka. Tapi sekarang dia orang boleh tengok bila masa je. Kan dekat YouTube ada, dekat macam-macam ada. Faham. Soalan seterusnya untuk Alif. Alif, jujur dari sudut pandangan seorang pelajar, apa pendekatan atau aktiviti kemerdekaan yang paling Alif minat, suka ataupun Alif nak aktiviti ni dijalankan di sekolah pada masa akan datang? Boleh Alif kongsikan? Bagi saya, kita nak tarik minat diorang untuk tunjukkan sifat-sifat tu, cintakan negara tu, dia mudah je. Saya rasa sekolah kena sekolah kena libatkan dua perkara ni, which is gadget dengan telefon, dengan duit. Sabar dulu. Bagi saya macam contohlah, pihak sekolah dia boleh adakan pertandingan untuk buat video klip yang bertemakan kemerdekaan ataupun buat video yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Seterusnya dia macam hadiah tu dia saya cakap kita gunakan wang ringgit untuk jadikan hadiah lah. Jujur je. Mungkin yang akan sertai tu dia punya niat just nak menangkan hadiah tu kan. Tapi percayalah cakap saya, lambat laun dia orang akan dapatlah sedikit sebanyak nilai tentang kemerdekaan tu. Sebab sifat manusia kan boleh berubah-ubah. Gitu. Secara jujurnya mungkin sifat kami sebagai generasi muda ni macam sifat cintakan negara kami tak setinggi dan semegah generasi lama kan. Tapi ada banyak cara nak pupuk semangat tu. Gitu. Itu je. Kiranya Gen Z ni dia semangat dah ada, tapi dia kena ada satu tolakan lah, faktor tolak untuk seperti habuan kan, baru dia lebih rasa semangat untuk cintakan negara tu. Kalau tak dia simpan je dia. Sebab tu macam tadi Alif cakap, Gen Z ni dia perlu dua benda. Yang pertama, dia kena libatkan aktiviti-aktiviti kemerdekaan dengan gadget, penggunaan gadget seperti video pendek. Dan yang kedua, kena ada habuan wang ringgit, baru mereka lebih aktif, lebih agresif, betul tak? Okey, faham. Okey, seterusnya berbalik kepada Cikgu Hairil Anwar. Cikgu, saya nak tanya sikit tentang memori-memori cikgu yang dahulu lah. Cikgu ada tak satu kenangan atau tradisi sambutan kemerdekaan zaman kanak-kanak atau zaman cikgu muda yang cikgu ingat sampai sekarang dan nak kongsikan dengan penonton pada hari ini? Oh, saya punya kenangan. Kalau kita lihat kenangan saya, zaman kanak-kanak dia satu masa yang lama lah. Saya dah 54 tahun. Maknanya dah 50 tahun yang lalu. Kalau saya nak buka balik kenangan saya seperti membuka album lama lah. Yang mana gambar-gambar dia pun dah mula pudar kan. Maknanya saya ada teringat dan tak ingat. Tapi ada satu yang peristiwa yang saya ingat lah. Kalau setiap kali
bulan kemerdekaan ni, aktiviti keluarga saya ada dua. Yang pertama, kalau bapa saya akan bawa saya ke sambutan di peringkat daerah, kerana waktu itu peringkat daerah yang besar, kan, di Pontian. Yang kedua, kalau kita tak pergi pada ke sambutan daerah, kita akan tengok di televisyen. Waktu sukalah saya sebab mereka tu lihat, untuk dapat lihat tu setahun sekali. Pembarisan kereta kebal, kan, yang mana bapa saya, mak saya cuti waktu tu, semua tak kerja. Jadi pagi-pagi kami dah hadap di depan TV, dengan mak saya menyediakan sarapan, ubi goreng dan sebagainya. Sangat seronoklah masa tu. Jadi saya sangat ingat kalau berlaku peristiwa-peristiwa sambutan merdeka dulu-dululah. Selain daripada itu, kalau bapa ada masa tahun ni kita buat tengok di TV je lah, sambut-sambut keluarga, kan. Tahun depan bapa saya akan bawa saya, dia sewa satu teksi untuk kita pergi ke Pontian lah, untuk lihat pembarisan, lihat acara sambutan merdeka lah di peringkat daerah. Itu waktu saya sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah. Sekolah menengah ni sambutan dia, saya ingat satu peristiwa lah di sekolah menengah. Saya terlibat sebagai penyanyi choir dan persembahan. Hebat cikgu. Peringkat daerah tu. Jadi itu saya ingat lah, dia sambutan waktu itu pembarisan, kemudian saya penyanyi choir dan sebagainya. Kemudian itulah waktu saya sekolah menengah. Dan bila saya berada di Indonesia, Bandung, masa tu saya jadi YDP, yang pelajar-pelajar Malaysia seluruh Bandung lah. Jadi kami semua berkumpul, tunggu pukul 12, sangat meriah. Kemudian kita ada sambutan wakil Malaysia untuk membuat persembahan sempena Hari Merdeka gitu, kan. Itulah yang saya ingat waktu saya, sambutan merdeka yang saya ingat lah. Cikgu pernah ni lah sambut kemerdekaan tu sebagai anak perantauan ke Indonesia. Tapi di situlah rasa nikmatnya kita sebagai orang Malaysia. Gitu kan maksudnya. Faham. Okey, baik cikgu. Okeylah, saya rasa pun masa dah mencemburu kita. Saya terus ke soalan yang terakhir. Soalan ni sangat santai dan sangat digemari oleh rakyat Malaysia. Okey, soalan ni untuk Alif dulu. Antara banyak-banyak makanan yang ada di Malaysia, makanan Malaysia, apakah makanan yang paling digemari? Bagi tahu kenapa. Bagi saya, makanan yang paling digemari oleh semua rakyat Malaysia, kan, most people memang suka lah benda ni, makanan ni. Makanan tu nasi lemak. Setiap pagi orang cari nasi lemak tu. Nasi lemak tu kita tahu ada sambal. Sambal tu jadi identiti bagi orang Malaysia yang sukakan sensasi kepedasan. So nasi lemak tu juga dia jadi salah satu daripada makanan rakyat. Itu je lah bagi saya. Apa pula jawapan bagi Cikgu Hairil? Dia susah lah saya rasa soalan ni, kan. Nak pilih makanan banyak lah yang hebat. Tapi saya pilih satu lah. Saya melihat ada satu makanan ni, dia bila nak hasilkan dia agak sukar. Saya pilih dodol. Dodol, time raya cikgu, kan. Nak hasilkan dodol tu perlukan kerja keras. Zaman dulu dia kena goda, kan, goda pakai tenaga manusia, kan. So dia nak hasilkan ambil masa yang cukup lama, berjam-jam. So kita ambil pengajaran daripada situ untuk menghasilkan sesuatu, kita kena berusaha keras. Selain daripada itu, dia juga boleh melambangkan kita punya kemajemukan masyarakat Malaysia lah. Kita ada India, Cina, Melayu, kan. Sebab apa saya kata sangat sukanya kita ni, uniknya Malaysia. Sebab apa kita selalu bicarakan tentang sambutan kemerdekaan, kerana uniknya Malaysia daripada negara lain, kita ada berbilang bangsa, kan. Kita perlukan perpaduan, kan. So lambang dodol tu lambang perpaduan bagi saya lah. Itu bagi saya, pendapat saya, kan. Campurkan bahan kemudian dikacau untuk menjadikan satu makanan. Faham, setuju. So Cikgu Hairil memilih dodol dan Alif memilih nasi lemak. Saya pun setuju sebab makanan ni bukan sahaja untuk kita makan, sebenarnya dia boleh jadi satu lambang perpaduan yang mana bangsa-bangsa lain pun boleh makan benda sama. Orang Cina, orang India pun suka nasi lemak. Orang Melayu pun suka makan muruku, boleh makan kuih bulan dan macam-macam lagi, dan menjadi satu simbol perpaduan yang kita boleh naikkan waktu bulan kemerdekaan ini. Okey, baik. Inilah saya cikgu sebelum penutup. Boleh tak saya nak minta nasihat sikit untuk golongan-golongan generasi Gen Z sekarang? Apa yang cikgu boleh nasihatkan kepada mereka semua? So nasihat saya satu je lah, Wak Imah kita berlainan generasi
kita tetap bersama-sama menjagalah keharmonian, kemerdekaan negara kita, kerana bukan senang nak dapatkan, walaupun kita kata merdeka itu bukan melalui peperangan, tapi melalui perjuangan orang-orang lama kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita kena berjaga, kita kena pertahankan, dan sekarang ni mudah aja untuk kemerdekaan kita hilang. Bila-bila masa kita boleh diserang kan. Nah, jadi bukan saya nasihat lah, marilah bersama-sama gitu kan, kita pertahankan negara kita, kita pertahankan kebebasan kita, kemerdekaan kita. Baiklah. Kat sini saya boleh simpulkan yang mana, tak kisahlah kita generasi X ke Gen Y ke Gen Z, kita kena sama-sama mempunyai satu tanggungjawab untuk cintakan negara. Jangan kita membandingkan, okey, saya Gen Z, saya ni budak baru, saya tak boleh terlalu ada sifat perjuangan, saya kena lepak rumah je. Tak boleh macam tu. Kita kena sama-sama bersatu, padu untuk mengekalkan kemerdekaan kita ni, sebab macam tadi Cikgu Anwar cakap, bila-bila masa sahaja kemerdekaan ni boleh diambil kalau kita tidak jaga. So sekian saja podcast kita pada hari ini. Masa pada mencemburui kita. Kita jumpa di episod seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.